Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pelajar yang menduduki peperiksaan SPM, selain pada mereka membaca buku, selain daripada mengambil berat tentang pelajaran dan sebagainya, juga mesti menghormati kedua ibu bapa, kerana kejayaan seseorang anak juga terletak pada dua ibu bapa. Dan kedua ibu bapa ini antara doa mustajab, doa sangat diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara gulungan yang doanya mustajab ialah doa kedua ibu bapa. Suruh mak ayah berdoa untuk kita. Dia nak mengambil peperiksaan SPM, jangan tidak suruh. Ibu bapa mesti berdoa, guru berdoa, kita sendiri pun berdoa. Jadi kejayaan itu bukan saja daripada kerajinan usaha, tapi kejayaan itu juga datang daripada reda ibu bapa, doa kepada Allah SWT, keikhlasan. Mudah-mudahan pelajar yang mengambil SPM pada tahun ini, sekolah kita dan seterusnya, dan sekolah-sekolah lainlah seluruhnya, berjaya dengan cemerlang dalam SPM tahun 2025. Assalamualaikum.